First cassette hang beli apa? First cassette aku tak beli tapi abang aku bagi lah. SAB ke apa? SAB. First cassette Sama SAB juga. Abang aku bagi. aku first cassette Exist Uish. Untukmu Ibu. Lama. So jati diri Melayu tu kuat pada aku. Walaupun aku main indie macam jazz tapi Melayu Betul lah, patut dia boleh nampak repertoire tu. Artis memang tengok artis, tapi repertoire tu ada kat dia. Ada kat dia. Betul sebab kita di industri muzik Melayu. Betul. Walaupun bunyi dia macam kasar tapi inilah. Tapi Itu tapi reality kalau dia kita lah. tengok progress in Every, dia tahun lepas juri AJL. So kalau kita tengok barisan juri-juri tu dahsyat mat. Tiba-tiba macam wow, paling muda kan. Paling muda. Dia paling muda. Rasanya dia pun panggil sebab handsome kot. Oish. Nak kata pandai tak pandai. Kalau rasa Tapi confirm muka tengok handsome, handsome, betul, kan? betul. kalau kata handsome, subscribe sekarang. Kena pakai topi je orang nampak handsome. Tapi betul. Tapi kita salute lah. As a friend, as a kawan industri, which is kita pun close, dapat tengok you at the level, happy lah. Cakap, wish, my man kan. So, untuk the next ni, orang kata pencapaian yang paling tinggi lah, selain yang saya tahu lah, jadi juri AJL tu, mungkin ada pencapaian lain yang dah achieve. Saya selama dalam industri, saya tak pernah letak saya achieve apa-apa. So bila saya letak macam tu, saya rasa saya tak achieve apa-apa. tak Saya ada- sentiasa mengejar. Kira hang tak ada Humble. Aku ada target. Okey. Tapi katalah aku dapat, contoh aku target juri AJL lah kata. okey. Aku dapat. Okey. Tapi itu bukan target aku dalam aku punya mindset. Maksudnya aku tak ada apa-apa lagi lah. So untuk aku punya motivation untuk pergi lagi. Faham. Kalau kata aku balik aku Sebab kalau kalau ada target dah habis, sampai target tu dah boring. Dia boring lah. Betul. Okey, aku faham. boring lah. Kira okey lah. Maksudnya daripada every awal penglibatan dalam dunia muzik sampailah sekarang, apa benda yang paling ketara sekali dengan yang mungkin sebelum 2000 dengan yang selepas, which is yang sekarang current dalam industri muzik kita? Dia industri scene lah, on ground base. Dulu kenapa di suatu masa dahulu lah, masa zaman-zaman indie ni tengah naik, sebab di bawah ni dia dah fenomena, dia dah strong, Betul, dia dah heavy. ada culture tu. Betul. Sebab tu bila dia terlepas di mass market, dia kuat. Betul. Sebab solid base fundamental dia ada. Daripada akar umbi tu dah Dia ada. Sekarang sadly bawah ni kurang. Betul. So bila dia terkeluar, dia seorang. Lepas tu dia macam mana dia nak sustain? Betul. Bawah ni tak ada support. Mic, bocor berani ke tegar.